Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Amani binti Muhammad Fazli. Saya berumur 12 tahun. Saya merupakan anak didik SK Seri Iman. Di kesempatan ini, saya ingin berkongsi sebuah buku yang telah saya baca. Terima kasih Cikgu. Novel ini adalah hasil pena penulis terkenal Awang Abdullah di bawah terbitan K. Hongdi Enterprise. Ayuh kita dengarkan. Terima kasih Cikgu menceritakan kisah inspiratif mengenai seorang murid bernama Jiman dan seorang guru yang berdedikasi, Cikgu Bongsu. Jiman adalah seorang murid yang pada awalnya dianggap sebagai murid dari kelas yang corot. Walau bagaimanapun, segalanya berubah apabila mereka bertemu dengan Cikgu Bongsu. Cikgu Bongsu adalah seorang guru muda yang amat berdedikasi terhadap pekerjaannya. Walaupun kelas Jiman dianggap sebagai kelas yang gagal, beliau tidak pernah berputus asa. Dia mengambil pendekatan yang berbeza untuk mendekati pelajar-pelajarnya dan memberi mereka motivasi agar lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Akhirnya, Cikgu Bongsu berjaya mengubah persepsi pelajar terhadap pendidikan. Di bawah bimbingan Cikgu Bongsu, Jiman dan rakan-rakannya mengalami perubahan yang besar. Mereka mula menunjukkan bakat dalam pelbagai bidang. Salah satu pencapaian terbesar kelas mereka adalah mereka membawa balik piala pusingan juara bahas peringkat negeri. Bukankah ini satu pencapaian yang luar biasa? Kelas yang dianggap sebagai kelas yang corot akhirnya menjadi juara dan membanggakan. Malah mencipta sejarah buat sekolah mereka. Tema utama cerita ini adalah penghargaan terhadap guru. Melalui cerita ini, penulis ingin kongsikan betapa besarnya peranan seorang guru dalam membentuk pelajar. Cikgu Bongsu bukan sekadar mendidik, tetapi memberi mereka harapan dan keyakinan untuk berjaya. Saya cukup terinspirasi dan yakin dengan sokongan, dedikasi dan usaha tidak ada yang mustahil. Akhir kata, terima kasih Cikgu adalah sebuah bentuk penghargaan yang indah buat mereka yang telah mengajar dan membimbing kita. Sekian, terima kasih.